kawasan kolej lama, jauh sedikit dari bangunan kuliah. Bangunannya tinggi 4 tingkat, dibina sejak tahun 90-an. Dindingnya sudah kusam, dan lampu lorong selalu malap, walaupun mentolnya baru diganti. Pelajar baru selalu merungut, kenapa hostel ni macam suram sangat. Tapi penghuni lama hanya senyum hambar, kerana ada satu perkara yang mereka tidak suka ceritakan. Di tingkat 3, hujung lorong yang paling jauh, ada satu bahagian dinding yang kelihatan pelik. Dinding itu lebih tebal daripada yang lain. Simennya kasar dan warnanya sedikit berbeza, seolah-olah pernah ditampal secara tergesa-gesa. Kalau diperhatikan betul-betul, bentuk dinding itu sebenarnya bekas sebuah pintu bilik yang sudah disimen rapat. Tiada tombol, tiada pintu, tiada apa-apa. Hanya simen keras yang menutupnya sepenuhnya. Ramai pelajar baru pernah bertanya, kenapa bilik itu disimen? Jawapan yang mereka dapat selalu sama. Kes lama, masalah keselamatan, bilik rosak. Tapi itu semua bukan cerita sebenar. Cerita sebenar bermula hampir 12 tahun lalu. Waktu itu bilik hujung tingkat 3 itu masih digunakan. Penghuninya seorang pelajar lelaki, tahun akhir bernama Azlan. Azlan seorang yang pelik. Dia jarang keluar dari bilik, selalu berjaga lewat malam, dan sering bercakap seorang diri. Pada mulanya, rakan hostel fikir dia cuma tertekan dengan pelajaran, namun lama-kelamaan, perkara aneh mula berlaku. Beberapa pelajar yang tinggal berdekatan pernah dengar Azlan bercakap dengan seseorang di dalam bilik. Walaupun mereka tahu dia tinggal seorang diri, kadang-kadang suara itu kedengaran, seperti dia sedang berdebat, kadang-kadang seperti dia merayu, dan ada malam mereka dengar bunyi sesuatu dipukul kuat pada dinding. Suatu malam sekitar jam 3 pagi, seluruh tingkat 3 dikejutkan dengan jeritan Azlan. Jeritan itu bukan seperti orang bergaduh. Jeritan itu seperti seseorang yang benar-benar ketakutan. Beberapa pelajar keluar dari bilik. Mereka berdiri di lorong. Jeritan itu